Alhamdulillahil qail la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk antara toleransi Islam dan kekeliruan akidah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sememangnya agama yang toleran dan menanamkan sifat toleransi kepada umatnya. Umat Islam diperintahkan supaya berlaku adil, berbuat baik dan menghormati hak setiap orang tanpa mengira agama dan bangsa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Mumtahanah ayat 8 yang telah dibacakan di awal khutbah bermaksud, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sekarang Rasulullah SAW di Madinah juga membuktikan bahawa masyarakat berbilang agama boleh hidup dalam suasana harmoni di bawah keadilan Islam. Alangkah indahnya sekiranya toleransi ini dipandu oleh ajaran agama dan diikat dengan garis panduan Islam yang umum. Namun, ia menjadi semakin membimbangkan apabila nilai toleransi yang dituntut oleh Islam ini disalahgunakan oleh sesetengah pihak untuk mempromosi ideologi tertentu seperti liberalisme dan pluralisme agama, sehingga mencetuskan kekeliruan terhadap akidah umat Islam di Malaysia. Akhbar Harian Metro pada Mei lalu melaporkan satu kajian hasil yang menunjukkan tahap kebimbangan yang tinggi dalam kalangan umat Islam berkaitan pengaruh pahaman liberalisme dan pluralisme yang dilihat berpotensi menjejaskan akidah dan institusi agama Islam. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, liberalisme atau adalah satu fenomena global yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan, sehingga segala perkara diukur berdasarkan kehendak dan pilihan pribadi. Akibatnya, ajaran agama tidak lagi menjadi panduan utama dalam menentukan sesuatu perkara. Bahkan ada yang sanggup mengenepikan hukum hakam agama atas nama kebebasan dan hak individu. Hal ini pada akhirnya melahirkan generasi Islam yang memperjuangkan kebebasan sehingga menggadaikan agama sendiri. Contoh yang paling mudah dapat dilihat apabila etika pemakaian menutup aurat yang ditekankan oleh Islam dikatakan sebagai paksaan kerana tafsiran akal yang meleset untuk memahami maksud
tiada paksaan dalam agama, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Dalam faham ini kemudiannya mereka atas nama toleransi lalu mendakwa bahawa manusia bebas untuk berpakaian walaupun dengan mendedahkan aurat, kerana keimanan itu tidak dinilai pada sisi luaran semata-mata menurut mereka. Walhal, jika kita memahami tafsiran para ulama, ini bukanlah maksud sebenar dari ayat suci Al-Quran tersebut. Sebaliknya, ia perlu dipahami dengan konteks ayat yang tepat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Maksudnya, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenarannya daripada kesesatan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahawa Islam ialah agama yang jelas lagi nyata bukti kebenarannya, sehingga tidak perlu untuk memaksa penganut agama lain untuk memeluk Islam. Sidang jemaah yang dimuliakan, sidang jemaah yang diraihkan, dalam mempertahankan kesucian akidah umat Islam pada hari ini, Majlis Agama Islam Selangor tetap berpegang teguh dengan fatwa Selangor yang ditawarkan pada tahun 2014 bahawa pemikiran liberalisme dan pluralisme agama adalah bercanggah dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Malah Mahkamah Persekutuan pada 19 Jun 2025 telah mengekalkan keabsahan fatwa tersebut terhadap individu yang berpegang kepada fahaman berkenaan. Ketetapan fatwa ini bukanlah bertujuan untuk menyekat kebebasan berfikir. Sebaliknya, ia berperanan penting dalam memelihara kesucian akidah kita daripada dicemari oleh fahaman yang mengelirukan. Pemikiran liberalisme yang menuntut hak kebebasan melampaui batasan syarak serta pluralisme yang menyamaratakan semua agama hakikatnya adalah racun halus yang boleh meruntuhkan fasad keimanan. Inilah sebab mengapa pentingnya kita menekuni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat 18 yang bermaksud, kemudian kami jadikan kamu wahai Muhammad mengikuti syariat yang lengkap daripada hukum hakam agama, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu menuruti keinginan hawa nafsu orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Ingatlah juga bahawa toleransi beragama di Malaysia adalah meraihkan kepelbagaian kaum dan menghormati hak penganut lain, bukannya menggadaikan prinsip akidah kita dengan menganggap semua agama adalah benar. Islam membenarkan umatnya untuk bergaul mesra dengan penganut agama lain, namun melarang kita menganggap semua agama adalah sama hanya untuk menjaga hati penganut agama lain. Saudaraku sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, umat Islam mestilah merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah dan panduan daripada para ulama dalam memahami agar agama tidak terkeliru dan terpengaruh dengan dakwah liberalisme dan pluralisme. Yang kedua, umat Islam mestilah meyakini bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mempunyai sikap toleransi dengan meraihkan kepelbagaian kaum dan agama tanpa perlu menggadaikan prinsip akidah Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksudnya, mereka berdoa dengan berkata,
Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Kurniakanlah limpah rahmat di sisimu kepada kami. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah kebaikannya. Surah Ali Imran ayat 8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min hurmati hadzal yawmil mubarak an taghfira 'anna qurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haythu la nahtasib برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانور Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq wasihhata wassalamata min wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj di amnim wa salarim wa afiyatim bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhir umrahuma muslihain lil muwazzafina bir ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum seperti yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i dan menerima 3 mazhab yang lain, serta bertasawuf dengan jalan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali.
Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa. Begitu juga kesesatan dan sifat ekstrim, serta lindungi kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Begitu juga kesesatan dan sifat ekstrim, serta lindungi kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر